Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam koperasi. Selamat menyambut Tahun Baru 2026 kepada seluruh warga koperasi di negara kita. Tahun ini menuntut kita untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih tersusun, lebih inovatif dan lebih cekal dalam memastikan koperasi memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi rakyat. Angkasa komited untuk memimpin gerakan koperasi dengan pendekatan yang lebih holistik dan mampan. Kita sedar bahawa dunia kini bergerak pantas dan perkembangan ekonomi dan juga perkembangan teknologi serta keperluan semasa. Semoga tahun 2026 menjadi titik tolak kepada pencapaian yang lebih besar. Marilah kita terus mengukuhkan pembangunan perniagaan gerakan koperasi supaya terus berada di landasan kemajuan. Bersama kita jayakan aspirasi koperasi sebagai penyumbang utama sosial ekonomi negara. Saya akhiri dengan pantun. Pantun warisan sepanjang hayat. Tertib tersusun mengikut rima. Koperasi pemacu ekonomi rakyat. Negara makbul teguh bersama. Sekian, selamat Tahun Baru 2026. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.